Salah satu doa yang paling mustajab ialah doa ibu bapa untuk anak-anaknya. Maka berdoalah memohon keberkatan untuk anak dan memohon perlindungan anak dari godaan syaitan. Hari ini hari paling sedih buat saya. Saya mahu suami saya jaga saya dengan baik, penuh kasih sayang. Dan hari ini dia nikahi perempuan lain. Dia mungkir janji. Saya fikir dia sayang saya, tetapi dia lebih sayang harta. Mak, Jane sekarang mengandung 4 bulan, Mak. Kenapa sekarang baru nak cakap? Ha? Lepas aku pinang Melo, dah berjanji bagai, baru sekarang nak cakap? Dia tak sedar dia mengandung, Mak. Ya ke? Jangan-jangan saja buat alasan. Saya betul-betul mengandung, Mak. Dah kahwin 8 tahun dari London sampai ke sini tak mengandung. Tiba-tiba mengandung. Bohong. Nak buat macam mana? Allah dah bagi rezeki. Mak ingat tak apa Mak cakap? Kalau Jane mengandung, saya tak payah kahwin. Cuba ingat balik. Kau ni mudah sangat percaya dengan orang putih ni. Makcik, kalau saya tak dapat kahwin dengan Abang Zan, tak apa makcik. Saya tak kisah. Mak tak kira. Zan kena nikah dengan Melo dalam masa 4 bulan lagi. Kalau tak, harta keluarga kita Mak wakafkan. Saya cukup kecewa. Kasih suami sudah dia bahagi 2. Berkecai serpihannya kau hancurkan, meracun seluruh ruang hatiku, hanya tinggal derita. Kau yang memiliki jiwaku, seharusnya kisah kita bahagia. Cinta yang tak pernah aku rasakan, musnah demi sebuah usaha. Ozan! Ozan! Ini kau, Jane. Kenapa dengan Jane? Ha? Saya jumpa awak di JT. Jangan balik sebelum jumpa saya. Tak aci. Okey. Nanti kita jumpa. Aci kan? Syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Apa intai-intai tu? Ni masuk. Tadi kan ibu dah baca Yasin kat kubur nenek. Tadi untuk nenek. Ibu tak sempat baca untuk Mama Sandra. Sandra dah baca dah? Tak suruh, tak buat. Ingat ya, bukan budak kecil lagi tau. Umur dah 25 tahun. Mungkin sebab Sandra tak pernah kenal dia sejak kecil lagi. Yalah Ibu Sandra. Sandra peliklah. Kenapa sampai sekarang tak ada siapa beritahu Sandra macam mana Mama Sandra meninggal? Dia sakit ke, aksiden ke? Tak apalah, Sandra keluar sekejap. Nak pergi mana ni? Dating? Jangan cakap dating. Kalau ayah dengar mati Sandra. Kalau Sandra nak pergi dating je dengan Kila. Jangan lambat Sandra.
Ayah tu dia pergi uruskan pembelian bot sekejap je. Sekejap lagi balik dah. Ya, faham. Tak. Ibu yang tak faham sekarang ni. Kenapa hari-hari nak pergi jeti? Kalau semata-mata ikan kerapu je. Alamak, aku dah lambat. Mak kena sembuh dengan minat dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ni gila. Datang sini tak pernah tak kalut. Ini bukan kalau ni, namanya nak cepat. Sebab takut kena bebe dengan makcik mulut itik tu. Amboi, sedapnya. Dah lambat lepas tu ngumpat kat luar pula Sorry lah aku lambat sebab aku salah tengok jam. Tak payahlah. Kau tu memang rabun. Pakai spek tak nak. Gerak dulu. Ya. Belok. Ingat pesan ibu, tengok ikan je. Ibu masuk dulu ya. Tengok ikan dah sangat kan? Tunggu. Lan, Man, ada tak kerapu aku? ada. Aku memang simpan untuk kau. Hari ni memang rezeki kau lah. Sekejap Nah ni, Berapa ni? RM25 je. Lah. Sekejap Okey. Terima kasih, Lan. Sama. Awak suka bagi saya ikan kerapu? Dah awak suka. Saya bagilah. Alah, lebih baik awak pergi jual. Ikan dah lah mahal, susah dapat. Saya nak belanja benda lain, saya tak mampu. Mampu bagi ikan je. Saya tak tahulah duit saya cukup ke tak nak pindang awak, Sandra. Tak kisah berapa lama pun. Saya tunggu awak. Awak bolehlah tunggu. Ayah awak tu. Kita ni tak setara pun, Sandra. Saya ni nelayan cabur. Ada pun SPM je. Awak tu belajar tinggi tau. Belajar tinggi tapi tak ke mana pun tak ada guna juga. Saya penatlah hidup mewah macam ni. Tapi tak bebas nak buat apa yang saya nak. Saya nak jadi macam burung tu. Boleh terbang, bebas, pergi mana aja saya nak pergi. Semua tempat saya boleh pergi. Jadi awak nak kahwin dengan saya sebab awak nak bebas dari keluarga awak. Saya kalau nak pergi KL tu bila masa je boleh. Tapi saya tahu kebahagiaan saya kat sini. Dengan awak. Saya janji dengan awak, Sandra. Saya akan usaha lebih lagi. Saya akan pinang awak. Saya akan bahagia dengan awak. Saya gerak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanya kamu. Mak, oi, besarnya ikan kerapu ni. Lokman tu handsome kan? Dia tak padanlah jadi nelayan. Cair ke? Cair? Kalau aku nak, aku tak jadi postman kau tau. Aku jadi postman aku. Lepas tu, aku takkan kawal untuk kau. Aku ngep seorang-seorang ikan kerapu tu. Gatalnya kau ni. Kau lah yang gatal bercinta senyap-senyap. Kalau yang kau tahu, habislah. Alah, aku tak takut pun. Sebab aku dah berjanji dengan Lokman akan setia. Belakang yang kau beranilah. Cuba kalau dia betul-betul muncul. Tak takut juga. Cinta buat aku berani, cinta semangat aku. Datanglah dugaan sebesar tsunami sekalipun, tak siapa dah faham. Termasuk ayah aku. Sandra, kamu buat apa kat sini? Tak faham bahasa. Duduk, Sur. Duduk. Dah berbuih tahu mulut ayah cakap. Jangan pergi jeti. Jangan pergi jeti tapi pergi juga, degil. Cuma nak pergi lepak je, bosan duduk rumah. Kalau dah tahu bosan, kamu ikut ibu kamu ni pergi buat kelas masakan untuk orang kampung. Bukan pergi ke jeti. Tak nak. Apa kata ayah izinkan Sandra kerja? Boleh buka sikit minda ni. Kamu nak kerja apa? Kamu cakap. Kamu nak kerja apa? Harta ayah semua tu, kamu juga yang akan waris tau.
Jadi kamu kenalah bagi ayah menantu yang baik. Datang daripada keluarga yang baik-baik. Ayah, boleh tak? Tak payah cakap pasal kahwin sekarang. Hak ayah sebagai wali untuk kahwinkan kamu. Satu hari nanti kamu tetap akan kahwin. Habis tu kalau kahwin, takkan tak boleh pergi JT tu dah. Tengok, menjawab. Budak dah pandai menjawab sekarang. JT itu cuma ada kesusahan manusia yang merempat. Ayah tak nak kamu tengok semua tu. Ayah nak kamu hidup senang sampai mati. Ayah, kita takkan tahu apa yang akan jadi kejap lagi ataupun tahun-tahun yang akan datang. Sebab tu kita kena tengok orang susah, belajar erti hidup susah, bersyukur, insaf, jangan sombong sangat. Jangan budak ni kan. Jawab kau. Ha? Semua salah awak. Manjakan sangat budak tu sampai jadi macam tu. Kau betul-betul rajin, Rahman. Siang kau ke laut, malam kau kerja kat gerai ni. Aku ni kerja keras sebab aku nak cari duit lebih. Tapi aku tak tahulah Sandra tu dapat bertahan ke tak hidup dengan aku. Man, kau kira beruntung tau dapat Sandra tu. Ikhlas cintakan kau. Dia mana kisah pasal harta benda mak nenek tu semua. Yang penting kau pun ikhlas sayangkan dia. Betul ke apa kau cakap ni, Kila? Ke kau saja nak bagi aku feel lebih kan? Ha? Betul lah aku cakap ni. Ha. Kau tahu tak aku ni macam daya bergerak dia. Semua isi hati dia aku tahulah dari dulu lagi. Man, kau kena yakin dengan Sandra. Dia tak pernah jatuh cinta dengan lelaki lain tau. Kau seorang je, Man. Tapi, kau jangan pula cerita kat dia apa yang aku cakap ni. Sandra, Ibu masak kerapu 3 rasa. Sandra suka kan? Jom makan, sayang. Ikan kerapu? Tak nak. Dah kenyang. Marahkah ayah lagi ya? Baik tak pergi sekolah. Tak payah belajar sampai masuk U. Duduk je kat rumah ni. Macam perempuan zaman dulu. Tak buat apa-apa. Sandra, niat ayah tu baik. Dia tak nak Sandra susah. Cuma cara ayah tu je kasar sikit, sayang. Dari Sandra kecil, Sandra selalu tanya ayah, macam mana Mama Sandra meninggal? Dia tak bagi tahu. Dia diam je. Dia tak cakap apa-apa pun. Sekarang dah besar pun, Sandra masih tetap tanya, kenapa dia tak kasih Sandra keluar? Bergaul dengan dunia luar. Nak gaul orang tua, tak kasih. Kawan-kawan, dia memilih. Sampai bila jadi macam ni? Ya, Sandra tahu memang ayah mampu, tapi Sandra pun ada tujuan hidup juga. Sandra memang takkan kahwin dengan pilihan dia. Mak? Man tak penat ke buat 2 kerja dalam satu masa? Masa muda ni lah kita nak cari duit lebih sikit, Mak. Ke cari duit nak kahwin? Kita dengan keluarga Sandra tu bagai langit dan bumi, Man. Man tu nelayan. Kerja dengan wak razik je. Ingat ayah Sandra tu suka. Allah tak adil, Mak. Ya, Allah itu adil. Tapi manusia tak. Yang penting kita ikhlas. Ikhlas tu kunci segala-galanya. InsyaAllah kalau kita ikhlas, kita akan dapat apa yang kita nak. Dengan perkahwinan aja boleh buat dia keluar dari rumah ni. Saya akan pastikan jodoh terbaik untuk dia. Abang, zaman Sandra tak sama dengan zaman kita, bang. Menikah ikut kemahuan orang tua. Apa masalahnya? Kita kekal apa? Sampai ke tua? Tak lapuklah pilihan orang tua tu. Habis, abang dah calon dah? Abang, apa-apa pun abang kena bincang dulu dengan Sandra. Takut dia tak nak je, bang. Aku cakap dengan awak, nanti akan selesai masalah.
Baik saya ke JT, banyak lagi urusan nak buat. Hari ni tak boleh jumpa dekat tempat biasa. Ayah marah. Kita jumpa dekat JT Haji Dorani. Baik. Jumpa awak dalam masa sejam. Janji kita dapat jumpa. Rindu. Awak nak cakap apa sebenarnya ni? Sebenarnya, saya dah lama sukakan awak, Luqman. Awak ni suka bergurau kan? Sejak sekolah lagi suka bergurau. Saya tak bergurau soal hati dan perasaan. Sandra. Tapi kita ni... Saya tak berani nak luahkan sebab saya takut kalau awak ingat saya ni perempuan jenis tak hati malu. Tapi sejak saya masuk U, saya tahu perasaan tu kena luahkan, bukan pendam. Saya tak cakaplah sejak saya belajar dekat U, saya jadi pakar pasal hati. Kalau awak tak suka saya pun tak apa. Saya reda, asalkan saya dah luahkan apa yang terbuku kat hati saya. Sebenarnya saya pun dah lama sukakan awak. Cuma saya tak nak layan angan-angan. Mencintai itu kenyataan, bukan angan. Apa pun jadi, saya akan setia tunggu awak, Luqman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sandra, kau perasan tak? Tadi ibu kau share kita. Aku rasa mesti dia ada syak apa-apa. Tak adalah. Aku tak kisah sangat pasal ibu aku. Yang aku kisah pasal ayah aku. Betul. Kau tu tukarlah pot dating kau kat dalam kampung ni. Bila-bila masa yang kau boleh tahu tau. Tak adalah. Diorang takkan syak lah. Kita kan pergi bertiga, bukan berdua pun. Satu kampung tau kita kawan daripada kecil. Kecuali kau lah. Kalau mulut kau tu berkata sangat betul semua orang. Memanglah. Mana ada? Tapi kan aku rasa kau kena suruh Luqman tu pinang kau cepat-cepatlah. Baru masalah ni semua akan settle. Hanya kamu. Ini syarat baru saya kalau awak nak beli bot dengan saya. Saya kena untung lebih 300%. Masalahnya korang semua beli hutang, Wak. Bukan tunai. Kena fahamlah. Tapi Tuan Haji, sebelum pada ni tak macam itu. Mana ada barang turun sekarang ni, Wak. Semua barang naik. Tolonglah Tuan Haji. Wak beli bot baru pun sebab nak kasih budak-budak Wak kerja. Lagipun Tuan Haji ambil hasil tangkapan kami, murah sangat dah. Kalau dah tahu macam tu, tak apalah. Kalau Wak nak jual kat online, Wak jual lah. Tapi kena ingat, saya tak nak tengok lagi muka Wak kat JT saya ni. Sekarang macam mana? Wak kalau nak beli, Wak beli. Kalau tak, saya jual kat orang lain. Ramai lagi menunggu tu. Jangan buang masa saya. Dah lah, saya tak ada masa nak layan Wak ni. Saya nak ke JT satu lagi. Wak fikirlah. Kalau kau tak okey dengan cadangan aku tadi tu, tak payahlah cakap. Kau ni... Kau yang bagi idea, lepas tu kau pula nak give up. Nanti nampak macam kau yang terye-ye nak kahwin. Gila, dulu aku yang luahkan perasaan kat Luqman. Tak ada dah istilah pergi cek timba semua tu. Perempuan kena fikir jauh soal hidup. Kau kalau bercakap berdegar-degar kau tahu. Masalahnya kalau ayah kau tak suka macam mana? Takkan nak kami lari? Tapi kan, kalau kau kena kahwin dengan orang lain macam mana? Assalamualaikum. Ya ke lepas tu? Ikan jerung pun tahu tanya khabar.
Sebab Jerung pandai melompat tanya khabar. Jauh ikan jerung merantau. Sekarang kembali mencari sahabat. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam sahabat. Kau sihat? Sihat, alhamdulillah. Tapi macam ni je lah. Setia dengan kampung, dengan laut. Kau macam mana? Ha? Makin hebat sahabat aku sekarang. Hebat aku tak janji. Cuma selepas ni kau akan selalu nampak muka aku. Man. Yat sekarang dah kerja dekat syarikat cawangan penjualan bot kat Pekan tu. Man, dia kan jurutera. Belajar kat overseas pula tu. Jadi orang berpangkat lah. Hebat sahabat aku sekarang. Hebat lagi kau sahabat. Mengharungi laut. Adalah. Sekarang ni dah boleh kahwin lah. Dah ada calon dah? Jom Sandra. Aku gerak dulu. Alah. Yana belajar kat luar negara. Sandra nak masuk U. Kila seorang je masuk angin keluar asap. Tolong mak aku buat kari puff frozen je lah. Kau lupa Kila? Aku pun sama tau. Takkan ke mana-mana. Hadap laut ni je lah. Man, kelulusan kau boleh tahan apa? Kau je tak nak mohon mana-mana. Tapi aku tak sepandai kau, Yat. Aku ni suka buat pecutan saat-saat akhir. Nasib baik lulus tau. Kira okeylah tu lulus. Awak jangan nak samakan hidup awak dengan Yat. Betul tu. Yat anak tauki tanah, Luqman anak laut. Betul lah apa yang Kila cakap tu, Sandra. Sebenarnya saya, awak, Yat, kita ni langsung tak layak berkawan tau. Tapi kan... Awak, hidup sederhana itulah yang boleh buat kita bahagia. Saya dengan Yat ni nampak je senang. Tapi ada banyak kekangan. Kan, Yat? Man, nasib manusia ni tak sama, Man. Mungkin aku bernasib baik dalam soal pelajaran. Mana tahu kau dapat perempuan yang ikhlas cintakan kau. Itu pun rezeki. Kau ni agak-agak lah, Yat. Mana ada perempuan yang nak suka lelaki macam aku ni? Zaman sekarang ni zaman materialistik. Jadi kita pun kena realistik lah. Yat buat apa kat sini? Ayah Zan. Yat saja datang tengok-tengok. Kan dah lama Yat tinggalkan tempat ni. Ayah Zan macam ni sekarang? Mesti tak menantangan nak uruskan perniagaan Ayah Zan kan? Biasalah. Kejap-kejap orang datang jumpa. Sampai Ayah Zan tak melekat kat rumah. Ayah Zan kan orang yang paling dihormati kat kampung ni. Yat tengok FB dekat majlis mana pun, ada je muka Ayah Zan. Macam selebriti. Selagi hidup ni, kan, bagi orang kenal. Esok dah mati, biar tinggal nama. Ni, jom. Kita ke rumah. Banyak benda Ayah Zan nak sembang Ayat ni. Boleh. Makin kacak kan Zayat tu sekarang. Sesuailah dengan pangkat dia. Awak ingat, dengan pangkat besar, pangkat smart, gaji besar, terus nampak kacak lah. Tapi itulah kenyataan dia. Lelaki macam tu lah yang orang suka buat menantu. Ayah awak pun mesti suka dia kan. Lagipun masa sekolah dulu, dia selalu tidur rumah awak kan. Man ingat Sandra ada hati ke Yat? Tak adalah, tapi kalau nak dibandingkan dia dengan saya. Awak, saya dengan Yat tu dah macam adik-beradik dah. Ayah dia dengan ayah saya kawan baik. Itu je, tak ada apa-apa pun. Awak jangan salah sangka pula tau. Saya tak cakap pun awak dengan Zayat ada apa-apa. Pasal hal masuk meminang tu, awak jangan risau. Saya akan usahakan. Tahulah saya nak buat apa. Awak jangan ingat saya memaksa pula. Saya cuma tak nak ada halangan dalam cinta kita. Awak tahu kan, hati saya takkan berubah. Saya akan tunggu awak. Ya, saya tahu.
Ikan ni Man beli ke atau tangkap? Mestilah tangkap. Nak beli kan mahal ikan tu. Tahu pun mahal. Kalau dapat sikit, pergi jual. Kalau tak dapat langsung, jangan beli. Tak berbaloi duit nanti. Macam mana awak tahu saya beli? Silakan. Kau cuba penuhi kehendak aku, Luqman. Maknanya kau mampu jadi suami aku. Yang aku nak bukan harta, tapi kasih sayang sejati dan ikhlas yang ada pada kau. Saya masuk dulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ni dari mana ni? Kalau ayah tahu, marah dia lagi. Alah, Sandra bukan pergi JT pun. Kan Sandra balik sebelum ayah balik. Kawan yang Sandra jumpa tu, hari-hari bagi ikan kerapu. Ada apa-apa ke? Malam ni Sandra masak ikan tiga rasa, ya? Elok sangat tu. Kita pun ada tamu malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput, masuk ya. Terus mencoba jika aku sempurna tanpa ada kurangnya. Hati yang selalu mengharap bila adanya cinta hanya kamu. Sandra memang tak kerja sekarang? Inilah namanya penganggur terhormat. Ada degree tapi tak buat apa-apa, duduk rumah je. Habis tu Beria itu cakap nak jadi pakar ekonomi, tak jadi. Susah-susah Sandra tulis je buku pasal kehidupan nelayan. Share pendapat Sandra dari segi ekonomi. Tak pun tulis blog. Boleh pertimbangkan. Daripada sekarang pun tengah tak buat apa-apa kan? Sandra dah ada teman istimewa. Awak minta apa ni? Tak, budak-budak tu bang. Lama saya tak tengok dia macam tu. Baguslah. Lepas ni selalulah awak nampak dia macam tu. Zayat kan bakal menantu awak. Gambar apa pula tu? Aku dan bakal imamku sesuai kata. Aku cinta dia. Bahagia ke Sandra kalau dia tahu ayah dia nak jodohkan dia dengan Yat, sedangkan dia cintakan Luqman. Ya Allah, Kau permudahkanlah
hidup dia. Ni, Ayah Zan nak tanya. Yat masa belajar kat luar negeri tu tak ada jumpa sesiapa? Siapa? Siapa Zan? Kawan perempuan lah. Ayah Zan dulu masa belajar dekat London dulu. Ayah Zan kahwin dengan orang sana. Itu yang dapat Sandra. Ayah Zan ni, ya dekat sana fikir belajar je Zan. Tak terfikir pun nak cari jodoh. Lagipun kalau nak dibandingkan dengan orang London, jauh lebih baik orang Malaysia. Ha. Itu yang Ayah Zan nak dengar. Ni Ayah Zan nak tanya. Jujur kamu suka Sandra? Siapa tak suka Cassandra Zan? Sandra tu sebenarnya, kalau kamu nak tahu, dia tunggu kamu. Tak mungkin lah. Ya tengok dia biasa je. Orang perempuan dia, kalau dia suka seseorang tu takkanlah dia nak tunjuk, ya tak? Kamu tahu tak kenapa Ayah Zan tak bagi dia kerja? Yalah, walaupun dia ada kelulusan tinggi. Sebab Ayah Zan dah janji dengan mak dengan ayah kamu nak jodohkan Yat dengan Sandra. Kenapa duduk kat tangga, Man? Tak masuk dalam? Mak, esok masa mana ke laut, Mak tolong pergi pekan. Belikan cincin. Nak buat apa beli cincin? Pinang Sandra. Man tak boleh tunggu lagi lah, Mak. Dah 4 tahun kita orang bercinta tau. Man tak boleh nak biar Sandra tunggu Man lagi. Berapa yang Man ada? Dalam 700-800. Nak beli cincin apa tu, Man? Kalau nak beli, biarlah padan dengan Sandra. Mak, Sandra cakap dia tak kisah pun pasal tu. Yang penting kita orang ada ikatan. Dia nak kita orang bina hidup lepas kahwin. Dia memang tak kisah. Keluarga dia? Mak, kali ni Mak kena tolong Man, Mak. Man minta tolong sangat. Tak nak. Sandra tak cintakan Yat. Tak payah cinta-cinta boleh tak? Buang masa. Kahwin aja. InsyaAllah bahagia. Ayah senang, ibu pun senang. Memanglah senang. Dah ayah dia dah memang kaya. Memanglah. Takkan ayah nak biarkan anak ayah ni kahwin dengan orang susah? Tak ada tau keturunan ayah kahwin dengan orang susah. Kalau ayah banggakan sangat harta, sama juga macam Sandra. Banggakan cinta. Sandra takkan kahwin dengan orang yang Sandra tak cinta. Sekarang ni kamu ni melawan kehendak ayah lah ni. Ini masa depan Sandra. Sandra berhak untuk bersuara. Tolonglah jangan paksa. Degil kamu ni kan. Sandra yakin Sandra boleh bahagia dengan orang yang Sandra cinta. Ayah bagi kamu tempoh seminggu. Kalau kamu boleh buktikan pada ayah, kamu boleh jumpa lelaki yang lagi bagus daripada Zayat, cabar dia. Datang jumpa ayah. Suruh dia datang sini jumpa ayah mengaku nak kahwin dengan kamu. Tapi kalau tak, kamu tetap kena nikah dengan saya. Jangan pandai-pandai nak keluar rumah. Faham? Jangan degil. Sejuta erti berkecai serpihannya kau hancurkan meracun seluruh. Ingatkan dia sengaja tak nak mesej. Ini dia memang tak ada. Apa dia tak datang? Dia sakit ke?
dapatlah pula. Assalamualaikum Gila. Aku tak teman Sandra pergi jeti ke hari ni? Taklah, Man. Dia tak cakap apa-apa pun kat aku. Aku telefon dia pun tak dapat. Tak apalah. Terima kasih Gila. Okey. Ayah tahu kamu mesti nak cuik-cuik keluar waktu macam ni kan? Ayah pun pernah muda, Sandra. Apa yang kamu fikir, ayah pun fikir juga. Kamu nak ke mana sebenarnya ni? Jumpa kekasih kamu. Ya. Terus terang dengan ayah. Siapa kekasih kamu? Cuba cakap. Cakaplah. Diam. Baik. Kalau kamu tak nak cakap, ayah cakap. Ayah bagi kamu dua pilihan. Sama ada dengar cakap ayah kahwin dengan Zayan ataupun kamu keluar daripada rumah ni. Hubungan kita anak beranak putus. Kamu tak dibenarkan jumpa ibu. Dan kalau ayah dapat tahu siapa lelaki itu, siap. Ayah tak akan dapat lepaskan dia. Kamu tahu kan apa ayah boleh buat? Hello, Gila. Aku ni. Aku nak minta tolong kau sikit boleh? Okey. Kau jangan lupa tau. Kau pergi jumpa Luqman. Okey, bye. Jangan lupa hasilkan ikan kerapu tu. Gila. Kau biar betul Sandra tak boleh keluar. Ya, ayah dia nak kahwinkan dia dengan Yat. Dia tak nak kau susah hati sebab dia tak dapat jumpa kau. Itu yang disuruh aku jelaskan kat kau. Aku pun baru je tahu. Habis tu aku dengan dia macam mana? Okey, sekarang ni dia suruh kau sabar dulu. Nanti dia akan cari jalan macam mana nak pujuk ayah dia untuk terima kau. Aku rasa aku kena masuk meminang ni jugalah. Kau ni biar betul. Tak payahlah, Man. Tak payah. Nanti tak pasal-pasal kau kena dengan Haji Fauzan tu. Biarlah Sandra je yang settlekan. Habis tu, takkan aku nak biar dia hadap semua ni seorang-seorang. Gila. Nanti kau tolong bagi tahu dia. Cakap dia aku akan suruh mak aku masuk meminang. Sama ada Haji Fauzan tu terima atau tak, itu semua belakang cerita. Yang penting aku kena cuba. Kau betul-betul dah sedia ke ni, Man? Demi cinta aku sanggup buat apa je, Gila. Lagipun aku dah beli cincin. Ni, nanti ikan kerapu tu kau tolong bagi Sandra. Hanya kamu. Gila. Kamu dari mana ni? Gila. Jumpa Luqmannya. Jumpa Luqman nak beli ikan. Ikan kerapu ni. Besar ikan kerapu ni. Sandra yang suruh jumpa Luqmannya. Baik kamu mengaku aja. Cassandra memang ada hubungan Luqman kan? Gila. Kamu tahu kan Pak Cik yang dapatkan order kari pak frozen mak kamu tu dekat syarikat besar dekat Pekan tu? Tahu? Kalau Pak Cik batalkan macam mana? Sebab kamu tak nak mengaku. Macam mana kamu yang hidup susah ni, yang tak berayah ni nak hidup?
Okeylah. Ingat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Haja. Khabar? Baik, Alhamdulillah. Maaflah kalau akak datang ni mengganggu. Sebenarnya... Saya tahu tujuan Kak Bah. Dan saya pun tahu Cassandra dengan Luqman tengah bercinta. Sebab tu akak datang sini atas permintaan Luqman. Cuma Kak, saya rasa sekarang masa tak sesuai. Kenapa Haja? Bukan saya nak menghina anak Kak atau saya nak cakap anak Kak tak sesuai dengan anak saya. Saya memang tak kisah. Cuma Abah Haji tu. Macam inilah. Biar saya dengan Sandra bincang dulu dengan Abah Haji ya. Tak apalah, Kak faham. Akak balik dulu ya. Maafkan saya, Kak. Melo. Tak baik layan tetamu macam tu. Jemput naik Tipah. Ni awak buatkan kopi secawan. Tak salah kalau kita dengar apa hajat Tipah ni. Man. Apa masalah kau ni, Man? Aku call kau tak jawab. Aku ajak minum kau tolak. Aku ada buat salah dekat kau ke? Takkanlah orang macam kau ada buat salah dekat aku. Tak masuk akal lah. Tengok. Cara kau bercakap pun aku dah tahu kau marah kat aku. Man, aku dah kenal kau daripada kecil, Man. Kau dah macam adik-beradik dah dengan aku. Boleh tak kalau kau terus terang je? Kenapa kau tak cakap dengan aku kau nak kahwin? Oh. Sebab tu ke? Tak tahu pula benda ni boleh jadi hal besar untuk kau. Ya. Memang aku nak kahwin. Dengan Cassandra. Aku tahu kau terkejut. Aku malu nak bagi tahu yang sebenarnya aku dah lama suka kat Cassandra. Cuma aku tak ada kekuatan nak terus terang. Maaf sahabat. Jerung ni kurang taring. Cuma aku berharap sangat sokongan daripada kawan baik aku ni. Dan aku nak kau jadi pengapit aku. Makcik Latifah ni datang ada hajat. Nak pinang kamu untuk Luqman. Katanya dah lama berkawan eh. Betul? Ini pilihan kamu ya. Nelayan yang tak ada hala tuju. Hidup segan, mati tak mau, hidup merempat. Ni Tipah. Aku bela anakku Sandra ni. Aku tatang macam minyak penuh. Aku bagi segala kesenangan untuk dia. Kamu ingat semata-mata untuk anak kamu. Untuk Luqman. Kamu jangan salah faham bukan aku tak suka korang. Aku marah dengan laki kau. Aku benci. Abang, apa arwah dah buat? Sampai abang benci macam tu sekali, bang. Arwah laki dia ni dah hasut satu kampung. Jangan jual ikan dekat aku sebab aku ambil murah. Dia ingat siapa? Memang ayah anaknya orang kampung. Dah ramai dah cakap ayah penipu. Bayar dengan harga rendah. Jual bot dengan harga tinggi. Lagi orang kampung punya duit pun bunga sangat tinggi. Padahal diorang cuma nak hantar nak diorang pergi belajar je. Kenapa ayah kejam sangat? Kamu kata aku kejam? Memang. Ayah tak ada hati perut. Ayah kita hidup senang macam ni pun tak lama je. Jangan riak sangat. Abang! Awak lah ni. Manja kan sangat? Sedar Dia ni cuma nak tiri je lah. Sampai hati abang cakap macam tu. Mula ikhlas, bang.
Melo agak sadari macam anak kandung Melo. Ya, sebab awak tak boleh beranak. Masa tu sibuk sayang sangat dekat dia ni. Ayah, ayah marahkan Sandra sekalipun. Jangan sakitkan hati ibu. Sandra sayang ibu macam ibu kandung Sandra sendiri. Tuan Haji, cukuplah. Jangan kerana saya, Tuan Haji dan sekeluarga berkelagah. Saya minta maaf sebab saya timbulkan huru-hara kat sini. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Tunggu. Ambil cincin murah kamu ni. Keluar dari rumah aku. Balik. Jangan datang rumah aku lagi. Saya minta maaf. Sandra. Masuk. Tak apa, Sandra. Nanti kita ikhtiar lain. Haji balik dulu. Selagi aku ayah kamu ni masih hidup, aku takkan izinkan kau kahwin dengan Roman. Sejuta erti berkecai serpihannya kau hancurkan, meracun seluruh ruang hatiku. Rupanya arwah ayah ada masalah dengan Haji Fauzan sebelum ni. Patutlah dia tak boleh nak pandang muka Man pun selama ni. Dulu Haji Fauzan tak macam tu. Bila disanjungi, dia makin bungkam. Kenapa Man tak tahu semua tu sebelum ni, Mak? Ayah tak nak kecoh sebab Man kawan dengan Sandra. Ada yang tuduh ayah lemas gara-gara Haji Fauzan. Tapi betul ke semua tu? Tak. Ayah kena sakit jantung. Ayah terjatuh dalam laut. Tak ada orang sedar. Itu yang lemas. Tapi sesetengah orang kampung yang bencikan Haji Fauzan dah buat tuduhan yang melulu. Bertambah marahlah Haji Fauzan pada keluarga kita. Kononnya kita dah cemarkan nama baik dia. Dia tuduh ayah hasut orang-orang kampung jangan jual ikan pada dia sebab dia beli dengan harga yang murah. Padahal ayah tak buat perkara tu. Habis tu sekarang ni Man nak buat apa, Mak? Man cintakan Sandra. Man tak nak kehilangan dia. Biar kita hilang kasih sayang, Man. Jangan kita hilang harga diri. Mak tak sanggup dengar Haji Fauzan hina Man. Mak dengar Haji Fauzan nak kahwinkan Sandra dengan Zayat. Man tahu. Jangan kerana Sandra Man putus sahabat dengan Zayat. Dia tu baik budaknya. Bila kita mengalah, tak bererti kita kalah. Kita mengalah kerana sesuatu yang lebih baik. Kalau bukan jodoh Man, Man buat macam mana pun takkan jadi. Jangan porak-perandakan keluarga orang, Man. Man, kenapa kau tak bagi tahu yang kau bercinta dengan Sandra? Mana kau tahu? Satu kampung dah kecoh, Man. Haji Fauzan tolak pinangan mak kau. Puas hati kau, kan? Sekarang bolehlah kau kahwin dengan Sandra? Man, masalah ni boleh buat bincang, Man. Mencintai tak semestinya memiliki. Aku sanggup lepaskan Sandra untuk kau. Aku sayang kau persahabatan ni, Man. Apa pun, semuanya tak akan jadi macam dulu dah. Memanglah Kan Jerung lagi berkuasa daripada Kan Kecil. Kau tak payah jumpa aku lagi lah. Lukman, jom kita lagi dari sini. Sandra tak nak kahwin dengan Yat. Kahwin lari. Lepas tu biar ayah awak marah saya. Berdendam dengan saya macam mana dia berdendam dengan arwah ayah saya.
Sandra macam ni? Sandra nak kahwin dengan Mas. Sandra nak kahwin dengan Baliklah Sandra. Tolonglah Mas. Tolonglah, Sandra sayangkan Mas. Kuman. Kuman. Saya janji dengan awak Sandra, saya akan usaha lebih lagi. Saya akan pinang awak. Saya akan bahagia dengan awak. Saya minta maaf Sandra. Saya menyesal buat awak macam tu. Tapi saya terpaksa. Sabar sayang. Mungkin Lokman buat macam tu sebab ayah hina dia. Ayah hina mak dia. Pasal ayah, Lokman benci ke Sandra. Tapi Sandra takkan benci dia, Ibu. Sandra sayang dia. Sandra cinta dia sampai mati. Kalau dia mati, Sandra pun nak mati. Ya Allah, Sandra jangan macam tu. Saya mengucap sayang. Jangan cakap macam tu ya. Ibu dan ayah tak nak kehilangan Sandra. Nah, ayah tak peduli pun, Ibu. Kalau Sandra tak ada, ayah tak ingat pun kat Sandra. Sama macam arwah Mama. Sandra nak keluar dari rumah ni. Sandra jangan buat macam ni. Jangan tinggalkan ibu. Sandra tolonglah jangan tinggalkan ibu. Kalau bukan demi ayah, buatlah demi ibu sayang. Ibu sayang sangat Sandra. Tolong jangan tinggalkan ibu sayang. Tolong jangan tinggalkan ibu. Sabar sayang. Sabar ibu ada. Saya buat Sandra macam ni, Ibu. Hanya kamu. Ni aku nak kamu buatkan mock-up check. Kamu tahu mock-up check tu apa? Alah, cek yang besar tu. Yang boleh tulis jumlah besar-besar tu. Aku nak satu kampung tahu. Majlis anak-anak asnaf tu Tuan Haji Fauzan yang taja. Ya? Nah, jangan lupa. Waalaikumsalam. Abang ni tak habis-habis tengah riak. Berkat ke macam tu, bang? Nama tu penting. Saya kalau boleh, saya nak satu dunia kenal siapa Haji Fauzan. Suka hati abang lah. Cuma yang saya minta sekarang ni, bang. Tolonglah fikir pasal Sandra, bang. Nak fikir apa lagi? Ya. Hujung bulan nak kahwin dah. Keluarga Zayat semua setuju. Abang tak fikir ke apa akan jadi lepas tu? Kalau dia masih cinta Kak Luqman, Yat macam mana, bang? Kahwin nanti berubahlah tu. Kalau tak, abang nak apa dah jadi pada arwah Jin, jadi pada Sandra. Arwah Jin dah tak ada. Dunia Cassandra sekarang ni, saya yang tentukan. Kalau dia berani lagi bercinta dengan Luqman lepas kahwin dengan Zayat, saya haramkan bahagia atas dia. Astaghfirullahalazim, abang. Alhamdulillah. Terima kasih, Wak. Ini upah terakhir Wak untuk Luqman. Haji Fauzan dah tak nak tengok muka Luqman jadi awak Wak lagi. Kalau tak, dia takkan beli hasil Wak. Jadi... Tak apa, Wak. Saya faham. InsyaAllah ada rezeki saya kat tempat lain. Sekali lagi, Wak minta maaf. Kan Mak dah cakap, keluarga kita ni tak sama paras dengan keluarga Sandra. Sekarang ni Mak nak kerja apa? Takkan nak kerja kat warung je? Mana tetap anak nelayan, Mak. Lagipun bumi Allah ni luas. Rezeki ada kat mana-mana. Mak jangan risaulah.
Pak Ali dah tak ke laut. Dia dah tak guna dabuk kecil dia tu. Man ingat Man nak sewa daripada dia. Man akan sentiasa jaga khemah. Kecuali ajal memisahkan kita. Jangan cakap macam tu, Man. Man satu-satunya anak Mak. Mak tak nak hilang Man macam mana Mak hilang ayah. Orang lain dah lama sampai kau baru naik. Punyalah keluar subuh. Ingatkan dapat hasil berlambak. Ini je. Saya ni kerja tak ikut waktu, Tuan Haji. Yang penting saya tak susahkan orang. Tak susahkan orang. Mata aku sakit. Aku tengok engkau, aku ingat bapak engkau. Arwah bapak saya dah lama tak ada, Tuan Haji. Dan bukan sebab dia nama Tuan Haji busuk. Semuanya sebab perangai Tuan Haji. Kau jangan kurang ajar dengan aku. Engkau ni miskin berketurunan, kau tahu tak? Engkau kerjalah macam mana sekalipun, kau kerjalah sampai tercabut tulang kau sekalipun, kau takkan senang. Dan jangan terfikir nak tumpang senang kahwin dengan aku, faham? Sementara tunggu Isyak ni, jomlah kita berbual sini dulu. Maghrib tadi Yak tengok ada jemaah datang jumpa Ayah Zan. Jemput Ayah Zan pergi majlis sana, majlis sini. Itu yang untung datang surau ni. Untung orang kenal. Baru kita tahu kita popular. Ayah Zan, ni tempat beribadat. Semua tu tak penting lah. Penting. Itu namanya kita mencipta nama. Ni, Luman. Mulai besok, aku tak bagi kau turunkan ikan kat jeti aku. Kalau kau nak juga, kau bayar sewa kat aku. Tapi Haji... Tak ada tapi-tapi, kau jangan degil. Kau turunkan juga, aku suruh budak-budak aku buang hasil kau tu ke laut. Faham? Apa pandang aku macam tu? Tak puas hati? Tengoklah tu. Budak muda sekarang ni tak pandai hormat orang tua. Aizan. Ya nak minta maaf kalau apa yang Ya nak cakap ni buat Aizan kecil hati. Tak apalah. Apa dia? Sebelum kita nak orang hormat kita, kita kena jaga dulu perasaan orang lain. Allah tak tentukan tua muda untuk masuk syurga atau neraka. Yang tak semestinya kalau kita selesa kat dunia, kita selesa kat akhirat nanti. Kamu cakap apa ni? Aizan, Ya minta maaf kalau Ya kurang ajar dengan Aizan. Cuma Ya tak setuju dengan apa yang Aizan buat dekat Luqman, dekat orang kampung. Lagi satu Aizan, tolonglah jangan jual bot dengan harga berlipat kali ganda dekat orang kampung. Syarikat bagi harga istimewa dekat Aizan untuk bantu nelayan. Takut nanti dia orang tarik balik keistimewaan tu. Man. Kenapa kau bawa Sandra ke sini? Korang kan dah nak kahwin. Nanti ayah dia tahu. Cassandra tak cintakan aku, Man. Dia cintakan kau. Sebab tu aku bawa dia datang sini jumpa kau. Aku nak kau dengar sendiri dari mulut dia. Awak nak apa lagi, Sandra? Saya dah bincang dengan Yat. Dia izinkan saya pilih awak, Luqman. Yat, kau belum nikah dengan Sandra lagi tau. Kau ingat kau siapa? Kau wali dia. Senang-senang nak putuskan dia ikut aku. Kalau kau setuju nak nikah dengan Sandra, aku akan nasihatkan Haji Fauzan. Dah lah. Cukuplah. Kali ni biar aku yang buat keputusan.
Dari awal lagi saya dah agak sebenarnya. Hubungan kita ni takkan ke mana pun. Tapi kerana cinta saya turutkan. Cuma satu je saya nak awak ingat. Tak kira seteruk mana pun orang tua awak, berkat hidup awak terletak pada redha dia orang. Saya tak nak awak hidup susah. Sebab tu saya sanggup lepaskan awak untuk Zayat. Aku minta maaf, sahabat. Aku ingat kau balik sini sebab kau nak rampas Sandra. Tapi aku sedar kau lebih layak untuk dia. Biar aku yang undur diri. Man, tolong jangan buat Sandra macam ni, Man. Man, jangan tinggalkan Sandra. Awak jaga diri awak baik-baik. Jadi isteri dengan anak yang soleh. InsyaAllah syurga menanti awak. Yat, kau tolong jaga Sandra baik-baik. Aku doakan kebahagiaan korang dunia akhirat. Seharusnya kau tahu. Jangan cakap macam tu. Jangan tinggal Sandra. Nanti masa hari bersandingan korang, saya akan carikan kerapu untuk hidangan pengantin. Mungkin itu kerapu terakhir dari saya. Janganlah cakap macam tu. Jangan tinggalkan Sandra. Tolonglah, Man. 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 Segenap hatiku mendambakan kehadiranmu, menghapuskan sepi yang lama menghimpit jiwa. Luqman, esok saya akan nikah dengan Yat. Saya cuma nak awak tahu, saya nikah dengan Yat semata-mata sebab awak. Saya tak mampu cintakan lelaki lain selain awak. Saya harap awak bahagia dengan pilihan awak. Assalamualaikum. Seribu mimpi, sejuta erti, berkecai serpihannya kau hancurkan, meracun seluruh ruang hatiku, hanya tinggal derita. Kau yang memiliki jiwa. Sandra, ni surat terakhir Mama Sandra tulis pada hari dia meninggal. Hari ini hari paling sedih buat saya. Saya mahu suami saya jaga saya dengan baik, penuh kasih sayang. Dia mungkir janji, tetapi dia lebih sayang harta. Dan hari ini, dia buat saya kongsi dia sama perempuan lain. Saya cukup kecewa. Kasih suami sudah dia bahagi dua. Lepas Mama Sandra tulis surat tu, Mama Sandra jatuh sorang-sorang. Masa tu kami tengah menikah, keadaan Mama Sandra teruk. Terpaksa dibedah untuk melahirkan Sandra. Lepas tu dia meninggal. Dan kami bagi nama Cassandra. Sebab Mama Sandra suka sangat nama tu. Yang bermaksud kesucian dan juga amanah. Kesucian dan amanah. Tapi ibu sendiri tak amanah.
Ibu jaga Sandra. Tapi ibu tipu Sandra. Rupanya ibu orang ketiga yang rampas ayah dari mama sampai mama meninggal. Sandra tak. Ibu tak rampas ayah. Ibu patutlah selama ni ibu rahsiakan. Ibu pakat dengan ayah. Rahsiakan kenapa mama meninggal. Rahsiakan perkahwinan korang. Tak, sayang. Jangan tuduh ibu macam tu, sayang. Dah lama dah ibu nak terus terang, tapi ayah yang tak bagi. Ayah takut Sandra dituduh. Kata kami ni jadi penyebab kematian Mama Sandra. Kenapa sekarang? Sebab ibu dah tak nak sebahat lagi. Ibu dah sedar. Sandra kena tahu semua ni. Maafkan ibu, sayang. Maafkan ibu. Ibu keluar sekarang. Sandra tak nak tengok muka ibu. Sandra, tolonglah tinggal Sandra seorang keluar. Alhamdulillah, dah selamat nikah. Punyalah ramai orang. Itu baru majlis nikah dah. Belum? Belum lagi majlis resepsi malam nikah dewan. Tak tahu berapa ramai yang datang. Tahu kenapa? Sebab diorang semua nak tengok anak Haji Fauzan kahwin. Itu yang ramai tu. Ya, kalau kita buat sederhana lebih baik ya. Selebihnya boleh bersedekah. Tak boleh ya. Ayah memang saja nak buat besar-besaran. No? Sebab apa? Ayah nak bagi satu kampung tahu yang Yat dah jadi menantu ayah. Anak orang kaya kampung sebelah yang ada pelajaran, berpangkat, kahwin pula tu dengan anak Haji Fauzan. Tak bangga? Bangga kan? Kan? Hello, Man. Apa lagi? Buat aja apa yang aku dah cakap. Tak, malam ni, lepas habis majlis tu, aku bayar semua. Habis tu, Lokman. Ya. Ayolah. Ya. Ya, kenapa dengan Lokman ya? Lokman lemas. Diorang nak bawa ke JT sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang, jom kita pergi JT sekarang, Abang. Tak payah. Awak tinggal sini jaga Sandra. Biasa pergi dengan Yan. Jom, Yan. Ya. Saya kena bagi tahu berita ni kat Sandra. Sandra, Lokman lemas. Diorang dah bawa dia ke JT. Tuan Haji. Bawa Lokman terbalik, Tuan Haji. Dia pergi jauh sangat ke tengah masa ribut tadi, Tuan Haji. Ini kami nak bawa dia ke rumah mak dia. Jom. Ada sekarang. Jom bawa dia. Dia angkat. Ya. Pandai dia nanti. Nanti dia baliklah. Uruskan Lokman ni. Cepatlah. Seharusnya kau tahu betapa aku perlukanmu. Biar hari berubah, tetapkan sama. Cintaku takkan pudar. Hanya kamu.
Lukman. Jangan tinggalkan Sandra. Sandra sayang sangatkan Lukman. Sayang, please bangun sayang. Jangan buat Sandra macam ni. Sandra rindukan Lukman. Tolonglah bangun. Tolonglah bangun. Jangan tinggalkan Sandra. Sandra tak nak hidup. Tak ada Lukman. Sandra nak hidup dengan Lukman. Tolonglah bangun. Lukman. Sandra sayang sangat kan Lukman. Please sayang bangun sayang. Jangan macam ni. Ibu. Yat, macam mana Yat? Ada apa-apa berita tak? Tak ada, Bu. Ya Allah. Yat baru balik pada balai. Pun tak ada berita. Ya Allah, dah 3 hari lah dia. 3 hari, bang. Macam mana dengan keadaannya? Sabar, Bu. Kita doa banyak-banyak supaya Allah temukan kita dengan Sandra. Ayah, apa kata ayah turun sama dengan orang-orang kampung, buat solat hajat sama-sama? Orang kampung dah tanyakan ayah. Ayah tak pernah minta tolong orang kampung. Orang kampung selalu minta tolong ayah. Ya Allah, bang. Dah jadi macam ni pun abang masih nak ikut lagi? Ha? Abang tahu tak, Sandra jadi macam ni disebabkan abang. Sumpah abang tu. Ya, jangan macam ni ya. Orang kampung dah bermurah hati nak tolong cari Sandra. Mana tahu dengan doa seorang ayah, kita boleh jumpa Sandra. Masalah sekarang ni, dia yang menghilangkan diri. Sebab apa? Sebab tak boleh terima kenyataan. Kenapa nak salahkan ayah pula? Tak. Sandra dah tahu bang. Kita menikah masa mama dia meninggal. Tapi sekarang ni Melu takut. Sandra tak nak balik disebabkan terlalu kecewa. Betul, Yat. Aku betul-betul nampak hantu tu dekat kubur Lukman tu. Lepas tu, kau nak tahu tak? Masa aku nak pergi ambil kari lipat tak habis ni dekat kedai Makcik Sena tu, dia orang pun cerita benda yang sama. Memang sejak akhir-akhir ni, ramai orang nampak kelibat perempuan pakai baju putih dekat kubur Lukman. Jangan-jangan tu Sandra tak? Taklah. Tak mungkinlah dia. Walaupun aku ni rabun ayam, tapi aku kenal Sandra tu. Tapi Kilang, kau tak pelik ke? Benda ni berlaku serentak. 4 hari lepas Lukman meninggal. Lepas tu kecoh orang nampak kelibat perempuan kat kubur dia. Tu memang hantulah. Kilang, buka minda sikit. Mana ada hantu? Apa kata kita pergi tengok dekat kubur Lukman? Tanta ada Sandra kat situ. Aku kena ikut sekali ke? Ya. Jom. Sandra! Sandra! Kan aku dah cakap tu bukan Sandra. Yang aku nampak tu hantu. Kau lah yang tak nak percaya. Dah lah, jom kita balik. Sandra! Ya, tunggu! Sandra! 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 Ayah dan ibu, nyawa Sandra sampai bila-bila. Andainya nyawa perlu jadi galang ganti untuk kebahagiaan mereka, Sandra sanggup. Sayang ayah dan ibu dunia akhirat. Abang jarang masuk bilik ni.
Abang rindu Sandra? Awak selalu masuk bilik ni kan? Awak tahu dia ada tulis sesuatu kat belakang frame ni. Melu tak tahu, bang. Dah 4 hari dah. Sandra hilang. Abang tak boleh terus diam macam ni, bang. Abang dah hilang arwah jin, arwah mak. Abang sanggup hilang Sandra? Keangkuhan tak ke mana, bang. Selagi kita berpijak di tanah. Kecualilah kalau jenazah kita nanti kita bawa masuk ke lubang kubur dengan sendiri. Ayah! Pekerja ayah baru call, ayah. Ada orang pecah masuk ofis saya dekat JT. Lepas tu 3 biji bot baru ayah yang baru sampai terbakar. Angkara khianat. Sadaqallahul azim. Pakcik berdosa, Luqman. Berdosa dengan Luqman. Dosa dengan keluarga Luqman. Maafkan pakcik, nak. Maafkan pakcik. Sandra dah hilangkan diri dah seminggu. Pakcik tak tahu nak cari kat mana. Buat apa datang kat kubur Luqman? Sandra? Ya Allah. Sandra pergi mana nak? Jangan buat ayah dengan ibu risau. Tolong. Ayah bukan. Ayah Sandra. Ayah tak sayang Sandra. Sandra, jangan buat macam ni, sayang. Pergi dari sini. Tolong maafkan. Kau pergi dari sini. Jangan cakap. Ayah tak sayang Sandra. Ayah mengaku ayah salah. Pergi, Sandra. Ya Allah, Sandra. Sandra. Nak. Nak, bangun, nak. Sandra. Sandra. Yat, dah 4 hari dah Sandra terlantar macam ni, Yat. Betul ke doktor kata tak ada apa-apa? Betul, Bu. Dia cuma hilang zat dalam badan sebab dia tak makan seminggu. Tapi dia tak kritikal. Sebab tu doktor bagi dia keluar. Tapi kenapa masih macam ni lagi? Ha? Ibu rasa dia dah patah semangat, Yat. Bu, kita jaga dia, Bu. Kita yang kena bagi dia semangat. Sandra, saya ada buat bubur untuk awak. Makan sikit. Awak makanlah. Awak dah tak ada tenaga dah tu. Makan sikit. Aku bersyukur dengan segala kebaikan yang Kau telah berikan kepadaku, ya Allah. Aku tahu aku tak layak meminta apa-apa pun daripada-Mu, ya Allah. Tetapi sebagai hamba-Mu yang hina,
Aku menadah tangan Ninaku, ya Allah. Dengan harapan Kau sembuhkanlah istriku, ya Allah. Kau berikanlah dia kekuatan, ya Allah. Sesungguhnya aku amat menyintai dia, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sandra. Sandra nak apa-apa, Ustaz? Yat boleh buat kan? Sandra dah banyak menyusahkan Yat. Jangan cakap macam tu, Sandra. Yat akan jaga Sandra macam nyawa Yat sendiri. Sandra tak cintakan Yat. Walaupun Sandra tak cintakan Yat, Sandra akan pergi. Baik Yat lepaskan Sandra sekarang. Sandra tak nak susahkan Yat. Yat akan lepaskan Sandra selagi nyawa di kandung badan. Kalau macam tu, biar Sandra mati. Daripada Sandra hidup menyusahkan ramai lagi orang. Abang mengaku, Melo. Abang adalah manusia yang ego, sombong, manusia yang bongkar, yang angkuh, yang paling tak berguna dalam dunia. Ayah. Selama ni ayah bertuankan duit, Yan. Harta, kemewahan, kedudukan. Sampaikan ayah lupa. Hidup kita ni sebenarnya ibarat roda. Ada kalanya kita dekat atas. Ada kalanya kita kat bawah. Sampai ayah lupa yang Allah tu ada. Bila-bila masa aja dia boleh balas segala dosa-dosa ayah. Dan balasan tu bukan pada ayah seorang, tapi pada keluarga ayah juga. Ayah betul-betul menyesal. Ayah dah lah tu, ya. Allah cuma tegur ayah sedikit je ni, ya. Dan orang yang paling mulia dalam dunia ni adalah orang yang sedar akan dosa-dosa dia. Loh, dapat minta maaf ya. Selama ni tak pernah langsung terima nasihat Melo. Selalu pandang rendah pada Melo. Sedangkan Melo dah berkorban besarkan satu-satunya zuriat abang tu, Cassandra. Melo sentiasa maafkan abang. Melo sayang sangat abang. Dan Sandra sepenuh hati Melo. Ibu! Sandra! Sandra! Ya Allah, Sandra! Sandra! Mana ibu? Allah. Sandra! Sandra? Sandra! Ayah, setiap yang bernyawa pasti akan mati, ya. Sekesal mana pun kita, yang pergi tak akan kembali, ya. Allah lebih sayangkan dia. Ayah pernah cakap, ayah haramkan bahagia pada dia. Tapi ayah lupa. Kata-kata orang tua itu satu doa. Tak dihijab di sisi Allah. Sekurang-kurangnya, ya, Allah bagi ayah peluang untuk bertaubat. Macam inilah, ya. Apa kata ayah bantu hidup Makcik Latifah, Mak Luqman? Dia dah tak ada siapa-siapa, ya. Semoga arwah Luqman tenang di sana, ya. Ayah, Yak janji, ya. Yak akan sabar jaga Sandra sampai dia cintakan Yak. Macam mana dia cintakan Luqman. Luqman,
Sandra akan teruskan hidup dengan semangat Luqman. Sandra sedang cuba terima Yat sebagai jodoh Sandra. Moga Luqman bahagia di sana. Sandra janji akan teruskan doa untuk Luqman. Luqman tenanglah di sana. Sandra balik dulu. Assalamualaikum. Salah satu doa yang paling mustajab ialah doa ibu bapa untuk anak-anaknya. Maka berdoalah memohon keberkatan untuk anak dan memohon perlindungan anak dari godaan syaitan. Seribu mimpi, sejuta erti, berkecai serpihannya kau